cry. Hai, Assalamualaikum. Good morning dunia. Okay, hari ni 26 September 2025. Sekarang pukul 8.53 pagi. Today is my last day in KL. I'm going back to my hometown for good. So, hari ni punya agenda. So, sekejap lagi nak pergi shower. And then lepas shower, teman nak pack barang, okay? Teman nak pack barang. Kita pack awal-awal supaya tak kalutnya. My twin insyaAllah dia akan pick up dalam pukul 6.30 petang, pukul 7 macam tu. Hopefully jalan tak jam. So, nak pergi shower dulu. Kita jumpa sekejap lagi, okay? Bye! Hi guys, I'm back. Dah shower. So, let's teman saya pack barang. Okay, let's jom. Actually, barang-barang dah tak banyak dah nak kena kemas. Sikit je. Ni semua barang-barang yang dah kemas. Dia macam, bukanlah kemas pun. Dia macam, barang-barang ni jarang pakai. So, nak tak unpack daripada dalam almari, daripada dalam luggage. Sebab kalau nak pakai, baru nak akan unpack. So, kalau dah sudah pakai, nak akan pack balik. Sebab nak tak suka dalam almari ada banyak barang-barang yang tak diperlukan atau jarang pakai. So, itu jadi serabut. So, dalam almari tu barang-barang harian saja. So, senanglah nak cari barang. So, don't worry. Korang takkan penat. Promise. Korang teman saya kemas barang sekejap je. Okay? Promise. Tak tipu. Okay, let's jom kita pack barang. Backlight. Sebab belakang tu ada tingkap. So, we need to buka langsung tu sekejap. Okay, jom. Better guys? Better kan? So, jomlah kita kemas lagi. Boleh tutup ni guys. Ha ha ha. We will see the magic. Sorry guys. Siap dah. Ini seksa orang dua Ini magic. Au. Boleh. Saya sikit. Tada! It's done guys. Berjaya. Zip dan mengunci dia. Tada! Oh my god, berat. Okay, luggage dah siap kemas. So, jom teman saya buka ampayan saya. Jom. This is the tools and getah untuk kita buka ampayan. Ampayan apa? This one. Okay, ampayan ni saya nak bawa balik. Okay, saya nak kena buka.
Finally, it's done guys. Dah siap dapat. Barang saya tak banyak kan? As per promise, korang takkan penat teman tolong saya kemas barang. Barang saya tak banyak kan? See, plus ada barang-barang yang saya memang tak unpack. So, dia macam tu je. Sikit je kan barang saya. Yo, awal lagi. Sekarang baru pukul apa? Pukul apa ni? 11.05 minit baru. Baru 11.05 minit wak. Kita nak balik pun 6.30. But it's okay. Pack je awal-awal je lagi kita boleh rest. This is my makeup storage. Tak ada benda pun nak kemas sebab dia memang dah terletak je elok dalam ni. Tak ada nak sepah-sepah. Kalau sepah pun sepah dalam ni je. InsyaAllah. And this is my Al-Quran nanti letak dalam bag laptop. Okay. Now, sekarang kita nak buat apa? Kita belum breakfastnya. Belum breakfast. Dah pukul 11 lebih. Belum breakfast. Nak makan apa ni? Nak makan apa ni? Makan apa ni? Jomlah kita cari makanan. Guys, sekarang dah pukul 5.01 minit. I think dah boleh kot slow-slow buat turun barang. My twin dia rasanya dia keluar office dalam pukul 5.30 kot. Perjalanan dia 1 jam. Hopefully jalan tak jam. So macam awal sangat. Tapi macam sebab nak bawa turun barang slow-slow, macam tak nak rushing kan. So macam boleh je lah kot kan. Boleh lah. Bawa turun je lah slow-slow. Aku dah bosan dah ni. Jomlah kita jadi sotong. Boleh aku patah balik I don't want to cry but bye. Oh, charger. Lupa ambil charger. Nasib baik patah balik. I want to cry. Semua barang-barang. Sorry guys, bising sebab kita ada lobby. So tengah tunggu my twin. Sekejap lagi dia sampai. Saya ternangis tadi. Tada. Sikit je kan. Sikit je nya. I'm sad. Dia macam not ready to leave. Tapi I need to. Tu yang ternangis tadi. Nangis juga. Okay lah, tunggu my twin jap. Bye. Sambung jap lagi dalam kereta. A few minutes later. My twin dah sampai.
Hey, Alhamdulillah, safely arrived my hometown. Penat and migraine. Sepanjang jalan menangis. Daripada KL sampai ke Johor menangis. So, video ni setakat ni je. Sorry, but thank you so much for watching video ni sampai habis. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Please take a good care of yourself wherever you go and have a nice day. Bye.